Ipin, jangan mula. Upin dan Ipin, inilah dia. Kembang iras itu biasa. Upin dan Ipin ragam aksinya. Kami senangi cabar jua. Upin dan Ipin selamanya. Betul. Siapa yang ambil? Bahagian 1. Cepat, Mimi, cepat. Dia tak sabar. Yeay, menang! Hah? Tak boleh! Saya punya! Aku menang. Aku punyalah. Hah? Tak mau main? Dapat. Sergeant Singh boleh main. Marvelous. Wah, betul-betul jadi! Huh? Kenapa dengan slipper? Sam, mana boleh pakai slipper datang sekolah? 2-3 tangkai padi. Apa sudah jadi? Kasut aku hilang. Macam mana boleh hilang? Kasut sekolah kau kan banyak? Semua dah tak muat. Haiya, banyak kasih halo. Maknanya, kampung kita ada pencuri. Semua kena jaga-jaga. Kau beli je lah baru. Aku ada jual RM2. Murahnya. Huh? RM2 tali kasut je. Nama saya tak ada. Siapalah yang ambil? Jangan risau. Serahkan tugas ini kepada Dedek Upin dan Ipin. Tak ada perimbun. Tepi. Hah? Tengok. Hah? Aish, mana rimbu?
Atuk! Oh, Atuk! Dalam store. Atuk, ada nampak perkara yang mencurigakan tentang Rainbow? Tak ada. Atuk tahu mana Rainbow suka pergi? Tak. Rainbow ada... Apa hal ni? Sebenarnya, Atuk, kita orang nak cari kasut Ihsan yang hilang. Huh? Kita orang syok. Rainbow yang ambil. Kau ambil kasut Ihsan? Bukan Rainbow. Apa lagi? Ikutlah. Siapa yang ambil? Bahagian 2. Nak pergi mana ni? Rainbow. Mana kau nak lari? Kawan. Sedihnya hatiku ini. Kenapa ni? Haiya, saya punya kasut cantik sudah hilang. Saya banyak marah. Iya, saya juga. 2-3 burung helang. Selipar saya juga hilang. Ini saja tinggal. Kawan-kawan, tengok! Aku dah ada kasut sekolah baru. Untung kau. Aku tinggal ni je. Ini pun aku punya. Kesiannya kau. Nasib aku punya tak kena ambil. Slipper kau kan murah. Kawan-kawan, mari ikut. Kita orang nak tunjuk sesuatu. Nak tunjuk apa? Ikutlah. Korang mesti suka punya. Jomlah. Apa kita nak buat kat sini? Aku pun tak tahu. Ikut je lah. Belanja selipar baru ke? Tengok ni. Kasut saya. Saya sudah jumpa. My slippers! Marvelous! Terima kasih ya, Upin, Ipin. Saya sayang banget sama sepatu ini. Saya sudah jumpa kasut saya yang cantik. Saya suka. Cantiklah sangat. Cantiklah. Loh. Kasut aku tak ada pun. Saya punya. Mana boleh tak ada? Cari betul-betul lah. Carilah ni. Cari. Ni lah. Tak ada ya, Ina. Yang mana satu? Jumpa ke? Tak ada jumpa. Apa aku ni jadi? Tak ada lah. Manalah Rainbow suruh? Jadi Rainbow lah yang ambil je. Rainbow? Jaga kau Rainbow. Kasut aku! Kejar dia! Tolong Pak. Puas kita orang kejar Rainbow. Akhirnya dapat tangkap. Hebat kan kita? Ihsan seronok dapat kasut dia balik. Nasib baik jumpa. Lutut tu berplaster. Kenapa? Terjatuh tadi. Sebab kejar Rainbow lah. Jangan nak bangga diri. Niat kau orang tolong kawan-kawan tu dah bagus. Tapi, kenalah berhati-hati. Jangan sampai luka-luka. Baik, Pak. Kasut dengan selipar tu jangan lupa bawa masuk.
Nanti hilang pula. Tak apa. Boleh cari balik. Kita orang kan detektif Upin dan Ipin. Yelah tu. Hilang baru tahu. Tu pun nak marah. Apa hal pula ni? Slipper Upin hilang. Rainbow ambil. Betul. Malam tadi ada. Pagi ni dah tak ada. Ha? Korang nampak ke? Jangan nak tuduh-tuduh. Tak mungkin, Rainbow. Tiap malam, Atuk masukkan dia dalam reban. Siap selak je. Jeng. Kalau bukan Rainbow, siapa? Serahkan tugas ini kepada... Siapa yang ambil? Bahagian 3. Detektif Upin dan Ipin. Mari. Ipin, tengok. Bukti pertama. Upin, sini. Tu. Tapak kaki apa ni? Entah. Apa lagi? Atuk, tengok ni. Tapak kaki. Ish, tahulah. Tapi tapak kaki apa? Atuk tahu tak? Cuba tengok betul-betul. Ish, sibuklah. Macam mana tu? Atuk tahu ni. Betul ke? Mari, ikut Atuk. Nah, pegang. Ha. Lagi. Apa ni? Dah siap.
Cepatlah, Tok. Pisang ni, Tok. Nak buat apa? Baik-baik. Ganti sepit. Cepat. Masuk. Macam ni lah nak pasang umpan. Faham? Oh. Lepas tu, Atuk. Kita balik je lah. Tunggu. Lah, macam tu je. Tak ada apa-apa pun. Tunggu je lah besok. Wah, saya suka. Banyak comel, Mak. Macam saya. Suaranya. Tak padan ni. Selipar aku. Jangan. Nanti kena gigit. Ya ke? Biar Atok yang ambil. Baik, Tok. Oh, Nah, selipar kau. hebatlah, Tok. Semua kasut-kasut, selipar yang hilang tu, musang ni lah yang ambil. Haiya, ini musang banyak jahat. Tak comel. Tak sukalah. Tapak kaki korang jumpa tu, musang ni yang punya. Oh, Mana Atuk tahu? Sebenarnya... Ha? Dah 2-3 malam Atuk nampak. Musang ni bawa selipar lah, kasut lah. Tak siapa-siapa punya. Kita orang punya lah, Tok. Kenapa Atuk tak cakap? Mana Atuk tahu? hebatlah, Tok ni. Tapi, kenapa musang ambil kasut kita? Tok Dalang. Oh, Itu musang ada kah? Ada. Ni ah. Tepi. Haiya. Banyak kicau. Ini saja kah? Alah, kalau kau tak nak, tak apa. Aku lepaskan aja balik. jangan. Selipar saya hilang lagi. Uncle, Ha? Uncle nak buat apa dengan musang ni? Mau jual lah. Oh, Eh? ya Uncle. Ya lo. Banyak. Besok saya mau 8 lagi ya. Yalah tu. Tuh. Ha? Oh,